Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ulama'il amilin wal awliya'il mukramin wa li jami'i masyayikhina ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa dhawi huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نية الشفاء ودفع البلاء والوباء وعلى نية القبول لكل هوائج وسول وعلى نية النور على النور وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نية البركة وحياة السعادة في الدنيا والآخرة وعلى نية حسن الخاتمة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kita untuk kali pertama setelah kita cuti panjang semester pertama dulu kan. Okey, kuliah terakhir kita 12 Januari, kemudian kita akhir kuliah, ada final exam, lepas tu puasa Ramadan dan Raya Syawal. Ini SEM kedua baru kita sambung balik dan hari ini adalah hari yang pertama untuk SEM yang kedua ini.
Seperti biasa untuk permulaan daripada cuti panjang, kita akan mula sikitlah dengan beberapa zikir. Kita akan mulakan dulu, ambil masa sikit untuk kita zikir. Kita selawat Jibril. Pertama kita selawat Jibril, kemudian kita istighfar, kemudian selawat Jibril, kemudian zikir tahlil. Pada menyatakan bahawa kita kena faham letak duduk ilmu tasawuf itu adalah pada rohani. Tulis. Letak duduk ilmu tasawuf ini kena faham, kena diulang-ulang kali kita bicarakan. Letak duduk ilmu tasawuf itu adalah pada rohani. Dan rohani itu hanya akan dapat diaktifkan dengan asbab zikrullah, dengan asbab zikir. Gitu. Jadi jangan sampai ilmu tasawuf ini antum pelajari letak pada akal. Kerana ilmu tasawuf tak menyambung dengan akal. Cuma ilmu tasawuf dia melalui akal. Itu kena faham betul-betul. Bukannya pada akal. Maknanya ilmu tasawuf itu tidak diproses di akal. Tapi ia mesti melalui akal. Cuma kadang-kadang disalahfahami sebab orang-orang yang bertasawuf itu kadang-kadang kalau kalimahnya tu dia cakap nak bagi cepat. Maknanya akal je ni. Seolah-olahnya macam difahami apa dia. Orang bila nak belajar tasawuf tu difahami sebagai meremehkan akal. Sebenarnya bukan meremehkan akal. Dia hanya melalui akal. Maknanya perkara-perkara yang tak masuk akal, maknanya perkara-perkara yang bertentangan dengan akal yang salim tetap tertolak. Asasnya begitu. Melainkan kalau kita bincang berkenaan dengan khariqul adah, perkara yang luar biasa. Pada Nabi namanya mukjizat. Pada wali namanya karamah. Pada orang biasa macam kita namanya ma'unah. Itu boleh berlaku perkara yang luar biasa. Begitu. Itu dah lain. Jadi semuanya, tapi jangan sampai difahami ilmu tasawuf tu pada akal. Sebab ilmu tasawuf itu adalah ilmu rasa, bukan ilmu fikir. Tu tulis. Kita balik-balik pada dasar-dasar yang utama. Dasar ni memang saya dipesan oleh mursyid untuk sentiasa memperingatkan dari semasa ke semasa. Ramai yang terlupa sehingga menganggap bahawa ilmu tasawuf ni diproses pada akal. Ingat, ilmu tasawuf bukannya untuk memahami. Akal tempat untuk faham. Dan ilmu tasawuf bukan untuk faham. Jadi ilmu tasawuf untuk apa dia? Untuk rasa. Rasa bukan di akal tapi rasa di hati. Maka bila rasa tu telah dirasai, maka barulah menyusul kefahaman daripada apa yang dirasakan. Boleh faham? Jadi kefahaman dalam ilmu tasawuf adalah selepas rasa. Adapun kefahaman dalam ilmu akidah adalah selepas bicara ilmu. Ilmu akidah, kita bicara tentang ilmu akidah, perbahasan-perbahasan dalam ilmu akidah, maka kita mendapat faham daripada perbahasan itu. Letak duduk faham kat mana? Pada akal. Jadi untuk persediaan akal, kita mandi, ambil wuduk, kita basuh kepala segar, kita sikat rambut, minyakkan rambut, kita bersugi. Itu adalah asbab-asbab untuk membawa kesegaran pada akal. Dan ilmu tasawuf juga perlu kepada akal yang segar. Tapi jangan sampai terhenti pada keakalan. Sebab ilmu tasawuf bukannya untuk difahami, tetapi untuk dirasai. Maka adakah ilmu tasawuf tidak mementingkan kefahaman? Tidak. Ilmu tasawuf juga mementingkan kefahaman. Cuma kefahaman dan ilmu tasawuf itu datang selepas daripada merasai apa yang diberi rasa oleh Allah. Beza ke sama? Rasa dia apa? Faham di atas rasa dibandingkan dengan faham di atas ilmu. Beza ke sama? Jawapannya beza. Beza. Faham di atas rasa berbeza dengan faham di atas ilmu. Bezanya ketara. Sebab apa? Sebab di atas ilmu ramai yang mungkin tidak dapat mencapai kefahaman. Kalau IQ-nya sekadar yang terbatas, maka kefahaman tak akan dapat dicapai kalau IQ terbatas. Nampak tak? Tapi kefahaman di atas rasa, semua orang berpeluang untuk mencapai kefahaman atas rasa masing-masing.
Dan tidak ada manusia yang terhalang untuk menikmati rasa ini. Itu bendanya. Tidak ada manusia. Tambah-tambah lagi kita umat Nabi SAW yang terhalang untuk merasai rasa dalam ilmu tasawuf. Cuma tinggal lagi rasa tu sama ke berbeza? Berbeza. Kenapa rasa tu berbeza? Panjang pula mukadimah ni. Ni baru mukadimah ni. Kenapa rasa tu berbeza? Adakah kerana orang tu lebih tua maka rasa dia lebih hebat, orang tu lebih berilmu rasanya lebih mantap? Adakah begitu jawapan dia? Tak. Tak. Rasa tu berbeza sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi kepada setiap hamba-Nya itu yang paling istimewa yang sesuai dengan keadaan hamba itu. Tidak ada yang lebih daripada orang lain, tidak ada yang kurang daripada orang lain. Semuanya dalam kelebihan berlaka, semua dalam keadaan yang berlebih yang Allah bagi pada setiap individu tu. Maha kaya Allah. Sebab itulah rasa dalam ilmu tasawuf tidak boleh dibanding-bandingkan. Hatta kepada suami dan isteri tak boleh banding. Isteri dapat dengan bekas keisteriannya. Suami dapat kerana dia suaminya. Kalau dah kahwin. Kalau belum kahwin pun jangan dibanding-bandingkan. Pakwa dengan makwa, tunang dengan tunang, kekasih kawan dengan kawan. Tak boleh dibandingkan. Yang penting fahamnya apa dia? Apa saja rasa yang Allah beri kepada kamu, itulah yang terbaik untuk kamu. Yang mana kalau rasa itu bagi kepada orang lain, tak ada manfaat. Dan rasa yang Allah bagi pada orang lain, walaupun nampak seperti hebat, dengan kehebatan pada zahirnya itu, kalau rasa itu bagi pada kamu, merosakkan, tak ada manfaat. Boleh faham? Itu maha kaya Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi rasa itu pada semua manusia. Tidak ada siapa yang terkecuali untuk mendapatkan rasa tersebut. Rasa apa? Rasa bertasawuf. Apa yang dimaksudkan dengan rasa bertasawuf? Dua perkara. Berallah dan bernabi. Itu tulis. Yang dalam Facebook saya ni pun tulislah dalam komen. Kod mana pun sambil Facebook. Dia orang ni buat TikTok sekarang ni. Saya terlampau tua untuk ber-TikTok. TikTok ni untuk orang muda-muda. Saya bukan Gen Z yang ber-TikTok. Saya Gen apa tak tahu lah. Okey. Tak apalah, yang dalam TikTok pun tulislah. Katanya TikTok tu boleh save. Save lah. Saya tak pandai sangat TikTok. Okey, habis. Jadi apa dia? Rasa bertasawuf, rasa berallah dengan rasa bernabi. Detail lagi. Apa yang dimaksudkan dengan rasa berallah dalam kurungan makrifat. Jadi bila rasa berallah tu merujuk kepada makrifat, mustahil tanpa ilmu. Tetap dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Tak mungkin Allah Ta'ala bagi kita apa-apa kebaikan melainkan dengan kefakihan dalam ad-din. Bila sebut yufaqihu fiddin, difaqihkan dalam agama, bermaksud difaqih ilmu fiqh dan dalam ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ilmu fardu ain ini difaqihkan, baru faqih fiddin. Dipaham ya? Begitu. Okey, jadi berallah dalam kurungan ma'rifat. Bernabi dalam kurungan mahabbah. Ma'rifah dan mahabbah. Itu rasa bertasawuf. Okey. Rasa bertasawuf ini yang merujuk kepada dua paksi tersebut, dengan Allah bermakrifat, dengan Nabi bermahabbah. Okey. Dua rasa ini semua manusia mesti boleh merasainya. Tidak ada perbezaan. Dia berbeza dengan kita belajar ADMET. Tak semua orang layak belajar ADMET. Ada yang ambil ADMET tapi gagal memanjang. Ada yang ambil ADMET, lepas tu terhenti separuh jalan. Sama juga, tak semua orang layak untuk ambil medik. Kalau semua orang layak untuk ambil medik, banyak aja pesakit-pesakit yang mati. Sebab apa? Salah cara kira, salah cara buat dan sebagainya. Sebab medik kan, dia kena perfect. Nak jahit kulit manusia, nak potong urat, nak sambung urat balik, medik kot. Kalau macam nak untuk suntik bius, kiraan dia kena tepat. Berapa kandungan darah, berapa berat badan, berapa umur dan sebagainya, berapa kadar bius, kedalaman dan sebagainya. Itu medik. Jadi dia kena orang yang perfect. Maka semua orang layak tak untuk belajar medik? Tak layak. Jadi kalau awak tak mahu apply medik tak dapat, maka senang hati je lah awak tak dipertanggungjawabkan dengan perihalan medik tersebut. Tetapi ilmu rasa, ilmu untuk bertasawuf,
semua orang layak dan semua orang boleh merasainya. Maka cerdik ke bodoh kalau kita tinggal belajar tasawuf? Satu pelajaran yang semua orang entitled untuk merasainya. Amat bodoh sekali. Siapa yang meninggalkan pelajaran tasawuf? Sedangkan pelajaran tasawuf itu semua orang entitled dan pasti akan dapat merasai berallah dan bernabi. Okay, sesuai dengan keadaannya. Dan keadaannya itu bukan menunjukkan dia lebih ke dia kurang. Keadaannya itu menunjukkan apa dia? Yang paling istimewa untuk dirinya. Yang mana kalau bagi ke orang lain, dah tak istimewa dah ke orang itu. Jadi maknanya, kita syok je dengan Allah. Kita syok sendiri dengan Allah. Dan syok sendiri dengan Nabi SAW. Masalahnya, kita tak nak syok sendiri dengan Allah dan Nabi. Kalau syok sendiri dengan keras, okey. Ada keras itu, ada keras ini. Korang faham keras tak? Macam buat muka bela, kan bukan bahasa korang ke ni? Keras-keras ni. Kalau zaman Ustaz dulu, secret admirer. Admire. Your secret admirer. Ustaz banyak kali je dapat surat secret admirer ni apa benda. Nak minta jadi adik angkat lah, kakak angkat lah, apalah. Ustaz kata kakak aku kat rumah pun banyak, tak payahlah kakak angkat lagi. Ustaz respon. Tinggalkan dekat surat tu, tinggal kat meja tu. Lepas tu dia conteng lah kat situ. Itu zaman dulu. Susah nak ada tengok Facebook lah apa bagai. Okey. Zaman korang kan ada crush, lepas tu mengintip stok, dia panggil stok. Kan? Kenapa buat muka soleh sangat ni? Macam ini kan bahasa korang ni, bukan bahasa ustaz. Okey, dia buat bahasa macam suci. Lepas tu stok pula kat TikTok, stok kat Facebook. Muka dia macam mana pun sebagaikan. Lepas tu mulalah apa khabar lah apa sebagaikan. Jadi maknanya kita syok sendiri dengan manusia, semua orang buat. Tapi memang makhluk laknat tu memang akan kawal kita. Jangan sampai kita syok sendiri dengan Allah dan Nabi SAW. Dengan cara apa dia? Dengan cara tidak bertasawuf. Maka kita tak rasa nikmat sebagai hamba Allah dan kita tak rasa nikmat sebagai umat Nabi SAW, menyebabkan kita rasa macam biasa je beragama Islam. Itu bendanya. Jadi semua benda tu nak dipulihkan dalam latihan kerohanian melalui ilmu tasawuf. Habis. Jadi rasa dalam ilmu tasawuf tu semua orang boleh dapat. Cuma kalau tak kejar, Allah tak dapat, Allah tak bagi. Gitu. Kalau kejar, confirm dapat. Mana ada pelajaran yang confirm dapat? Sama seperti pelajaran tasawuf. Tapi pelajaran inilah yang paling banyak orang tinggalkan. Itu apa maksudnya? Maksudnya makhluk laknat buat kerja kita yang lupa. Apa tugas makhluk laknat tu? Jangan sampai kita rasa nikmat berallah dan bernabi. Itu je. Walaupun kita solat, kita tutup aurat, kita berharakah Islamiyah, apa lagi? Kita maknanya ber-NGO Islami, buat amal kebajikan sana dan sini. Asalkan tak rasa berallah bernabi, makhluk laknat kata it is okay. Politik lah macam mana pun, atas nama Islam ke, atas nama amanah ke, atas nama adil ke, atas nama kebangsaan Kemalayuan ke, atas nama lagi, atas nama apa, ada nama yang saya tinggal ke, atas nama perpaduan ke, permufakatan ke, pemusyaratan ke, atas nama internasional ke, nasional ke, nama tu macam-macam, atas nama isi ke, kulit ke, atas nama tak kisahlah, maknanya apa lagi apa nama dia? Apa dia? Mana pembina ke, penegak ke, pelurus ke, tak kisahlah apa pun. Itu semua kalau tidak dengan rasa berallah dan bernabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk anak kata apa dia? It is okay. Tak ada apa pun. Dia tak akan rasa nak musuhkan kita pun. Boleh faham tak faham ni? Itu tasawuf. Tapi kalau bertasawuf, maka di situ makhluk anak akan buat next stage. Itu tak apalah, itu kemudian. Yang penting kena faham yang basic dulu, habis. Adapun ilmu akidah, dia bukan pada rasa, dia pada faham. Jadi ilmu akidah, dia mesti pada akal. Akal kena faham. Jadi ilmu akidah dengan Dr. Rahman kan? Itu Dr. Rahman. Doakan Dr. Rahman cepat sihat. Okey, maknanya mudah-mudahan Dr. Rahman dapat sambung balik kelas. Habis. Ilmu fiqh pula apa dia? Ilmu fiqh pula adalah bukannya untuk faham, tapi untuk amal. Okey, wajib solat, terus solat.
Wajib puasa, terus puasa. Tutup aurat, tutup aurat. Okay, kepatuhan, ketundukan dalam beramal. Jadi tunduk kepada Allah dalam amalan, ilmunya ilmu fiqh. Tunduk kepada Allah dalam keyakinan dan kefahaman dan keyakinan, ilmunya ilmu akidah. Dan tunduk kepada Allah dalam perasaan berallah dan bernabi, itunya ilmu tasawuf. Kita kat mana? Kita kat tasawuf. Jadi kefahaman dalam tasawuf datang selepas rasa. Okay, kefahaman dalam tasawuf datang selepas rasa. Jadi selagi awak tak rasa, awak tak faham. Itulah orang sufi kata, malam yadhuq la yadri. Siapa yang tak merasai, sekali-kali dia tidak akan mengetahui akan perkara itu. Jadi kalau orang mana meremehkan ataupun memandang sinis terhadap orang-orang sufi, maka kita senyum saja. Sebab apa? Sebab dia tak faham apa yang kita faham. Kenapa dia tak faham apa yang kita faham? Sebab dia tak rasa apa yang kita rasa. Kenapa dia tak rasa apa yang kita rasa? Sebab dia tak bermujahadah seperti mana kita bermujahadah. Jadi nak dapatkan rasa bukan dengan ilmu, tetapi nak dapatkan rasa asbabnya mujahadah, tu tulis. Asbab mendapatkan rasa adalah bermujahadah. Bukannya apa dia hanya bicara ilmu. Ramai orang mana dia baca buku tasawuf macam-macam, tentu dia rasa dia target dia akan mendapat rasa bertasawuf itu. Maka apa dia? Maka jawapannya dia akan hampa. Awak bacalah 1001 buku tasawuf sekalipun. Nampak tak? Okay. Selagi awak tidak dalam mujahadah, awak tidak memenuhi asbab untuk mendapat rasa bertasawuf, iaitu berallah dan bernabi. Dengan berallah, ma'rifat, bernabi, mahabbah, berallah sebagai hamba, bernabi sebagai umat. Begitu. Itu bendanya. Jadi ilmu tasawuf ini adalah dengan apa dia? Mujahadah. Mujahadah itulah zikrullah, yang mana berada terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama istighfar, yang kedua selawat, yang ketiga tahlil. Itu mesti ada dalam mana-mana kuliah tasawuf. Baru layak dinamakan tasawuf. Kita beza di antara kuliah pembacaan kitab tasawuf dengan kuliah tasawuf. Kalau kuliah tasawuf mesti ada mujahadahnya, baru bertasawuf. Kalau kuliah hanya baca kitab, tak ada zikir, maka itu hanya kuliah pembacaan kitab. Bila pembacaan kitab semata-mata, dapat tak rasa? Tak dapat. Tapi kalau bermujahadah, dapat tak rasa? Dapat. Bila bermujahadah, iaitu dalam zikrullah, dalam majlis zikir, okey, tapi dia langsung tak baca pasal tasawuf, dapat tak rasa tu? Tetap dapat, walaupun dia zero knowledge pasal tasawuf. Asalkan dia dalam mujahadah, dia tetap dapat rasa itu, walaupun dia zero knowledge dalam tasawuf. Faham? Dia dapat rasa. Cumanya, oleh kerana dia zero knowledge, tak ada maklumat, tak ada ilmu dalam tasawuf, dia tak dapat nak mengungkapkan apa rasa yang dirasakan. Tapi rasa itu tetap akan dapat kat dia. Nampak tak? Bayangkan kalau baca kitab tasawuf pun kita baca, mujahadah pun kita buat. Maka kita bukan sahaja memahami apa yang kita rasakan, bahkan kita juga mungkin boleh menghuraikan apa yang kita rasakan dengan ilmu yang kita pelajari. Maka kita nak yang kat situ. Tapi kalau terpaksa dibuat pilihan, sama ada dengan membaca buku tasawuf, dengan menghadiri majlis tasawuf, terpaksa buat pilihan. Pilih yang mana? Pilih majlis tasawuf, iaitu majlis zikir. Maka majlis zikir inilah yang paling makhluk laknat tu tak nak berlaku dekat mana-mana tempat. Majlis ilmu, okey. Boleh faham tak faham ni? Masjid-masjid dekat seluruh tempat kita ni, kita kat negeri mana? Kita dekat negeri Pancasitara. Okey, apa ni majlis-majlis ilmu kat mana-mana tempat sekarang ini berbeza dengan zaman ustaz waktu muda dulu. Sekarang ini hampir semua masjid dan surau ada majlis ilmu. Sepertinya tidak ada apa-apa pun halangan untuk majlis ilmu dilaksanakan. Nampak tak? Maknanya makhluk ibarat kata, majlis ilmu, makhluk laknat, no problem. Sebab apa? Dengan banyak ilmu, lagi mudah untuk berbalah. Tidakkah perbalahan itu berlaku dengan banyaknya ilmu?
Jadi makhluk laknat tak ada masalah dengan majlis ilmu. Tapi makhluk laknat tu memang akan jaga jangan sampai ada majlis zikir. Sebab kalau ada majlis zikir, walaupun tanpa ilmu, akan dicampakkan dalam rohani iaitu rasa bertasawuf, iaitu berallah, yakni makrifat, yakni sebagai hamba, dan rasa bernabi, yakni bermahabbah, dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak? Jadi tengok kat kolej-kolej kat tempat kita ni, berapa banyak majlis zikir. Tengok kat masjid-masjid sekeliling kita ni, berapa banyak majlis zikir. Lepas tu ada yang kata, Ustaz, baca kitab ni kira majlis zikir ni. Lepas solat tu kira zikir tu. Tak jadi sambil-sambil. Kalau zikir lepas solat, itu adalah untuk menyempurnakan bahagian solat. Nampak tak? Okay, kalau majlis ilmu dikirakan sebagai dalam naungan para malaikat, tunggu dulu. Dalam bicara tasawuf, tak semua majlis ilmu dalam naungan para malaikat kalau nafasnya tak terhubung dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan duk syok sendirilah, tak apa yang tuan-tuan, kita dalam majlis ilmu dalam naungan para malaikat, tapi kita tak jaga nafas, kita yang mengajar dan kita yang mendengar tak menjaga nafas dalam keterhubungan dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa dia? Maknanya dapat tak naungan para malaikat? Jawapannya tak. Itu. Jadi majlis ilmu memang punya banyak, majlis zikir punya sikit. Gitu. Ini muhasabahnya lah. Jadi macam mana kita nak banyakkan majlis zikir kat tempat kita? Kalau buat majlis zikir, kalau Ustaz, zikir lepas solat tak habis lagi ke? Tak zikir. Kalau makan, ada majlis makan khusus. Kalau majlis zikir, sambil-sambil lepas solat. Macam, okey tak okey? Kalau macam majlis akhir tahun ke apa kan, ada jamuan khusus raya, jamuan khusus untuk raya. Kalau tak ada jamuan raya, kita tak makan ke? Makan juga kan? Nak jamuan raya punya pasal kita buat collection. Tapi kalau kita buat collection pun kita makan juga kan? Tapi kenapa kena ada? Ini namanya jamuan raya. Jamuan hari jadi contohnya. Okey, kalau tak ada jamuan hari jadi, kita tak makan ke? Adakah kek yang kita nak makan tu mesti hari jadi? Tak ada hal kan? Kalau benda-benda bab makan jadi tai, kita boleh ada khusus untuk perkara itu. Tapi perkara-perkara zikir dan rohani, kita kata sambil-sambil lepas solat dah memadai. Adil tak adil kita dengan diri kita sendiri? Tak adil. Betul, memang Allah bukan Allah yang zalim. Tapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Lepas tu bila dah tak rasa kenikmatan berallah dan bernabi, mula rasa, kenapalah aku solat? Kenapalah aku kena puasa? Kenapalah aku gini? Mula timbul argue. Generasi sekarang ni generasi apa tak tahu. A, B, C, D sampai Z, lepas tu X, Z, X, Y, tak tahulah apa nama. Generasi ni dah mula untuk keluarkan statement argue. Kenapa aku perlu beragama? Kenapa aku perlu buat begitu begini? Kenapa kita kena meneruskan tradisi yang begini? Kononnya atas nama pembaharuan. Sebab apa begitu? Sebab tak merasai kemanisan dalam bersyariat. Dia rasa macam benda tu macam satu perkara yang terbeban dan dibebankan. Jadi bila dia masuk asrama, lepas daripada mak bapak dia, akhirnya dia tak solat lagi. Ini pengalaman Ustaz dulu. Ustaz dulu pernah masuk penjara. Jahat Ustaz masuk penjara. Masuk penjara, jumpalah dengan pesalah-pesalah juvana apa sebagainya. Ustaz tanya, Ustaz buat majlis zikir kat situ. Tanya, solat tak? Tak solat. Luar penjara. Masuk penjara baru solat balik. Sejak bila mula tak solat ni? Sejak masuk asrama. Sebab apa? Mak ayah tak ada depan mata. Kenapa? Yalah, mak ayah ada solat lah. Balik kampung solat kejap. Lepas tu dia boleh keluar tak solat. Maknanya apa dia? Solat tu tak mendatangkan rasa manis terhubung dengan Allah dan Nabi SAW. Macam tu. Jadi akhirnya ramai orang tak bersolat dan tak rasa apa-apa pun tak solat. Lepas tu kita yang bersolat ni pula, teruknya korang. Ni Islam saja. Islam IC tak solat. Kita pula rasa menyombong dengan solat kita. Iblis tepuk tangan sebab kita sombong. Orang lain pula tak solat langsung. Sebab apa? Sebab tak rasa manis dengan bersolat. Iblis pun tepuk tangan. Maka Nabi buat apa? Nabi menangis. Ini ibarat-ibarat dia. Satu bersolat tapi sombong dengan solatnya.
Satu lagi tak rasa nikmat bersolat, tinggalkan solat langsung. Kedua-dua itu adalah kegembiraan makhluk laknat. Tapi malam Jumaat baca Yasin. Inna siapa? Apa? Banyak apa? Aduwwum mubin. Kan? Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Duk baca Quran, musuh yang nyata. Nampak tak? Jadi inilah maknanya. Okay, sekarang ni mukadimah panjang pula. Okay, sekarang ni apa? Iran dengan Amerika perang sebagai dah mula akhir zaman bla bla bla. Dah mula naratif-naratif bincang hadis-hadis fitan, hadis akhir zaman. Okay. Jadi kalau bincang saja hadis akhir zaman, tak ada persiapan, ada makna tak? Bincang saja pasal perkahwinan tapi tak ada pasangan. What for? Kalau ni sembang berkenaan arak ni, buat majlis kahwin ni. Dah ada orang masuk tunang ke? Tak ada, saja je berangan dulu. Bodoh apa ni? Nampak tak? Yang perempuan-perempuan sembang-sembang, saya nak buat majlis macam ni, saya nak buat betul kebang macam ni, macam ni. Awak dah ada masuk Minang belum? Tak ada pun. Buat penat. Tapi biasanya dah masuk Minang dulu, baru kita berencana majlis kahwin. Betul tak betul ni? Apa tak? Jadi sembang-sembang pasal hadis akhir zaman semua fitnah, hadis fitan akhir zaman, kebangkitan dan sebagainya. Tapi tak ada persiapan kerohanian. Ada makna tak? Tak ada. Kebangkitan akhir zaman adalah di atas asas kerohanian. Itu tulis. Kebangkitan akhir zaman asasnya kerohanian. Itu kebangkitan akhir zaman. Jadi kita kena serentak dengan bicara sumut flotilla ke flotia, tak tahu? Dia apa bahasa makhraj macam betul, flotilla ke flotia? Sumut tu betul lah, flotilla. Bukan flotia kan? Okey. Kita sembang pasal sumut flotilla lah. Sembang tentang maknanya Iran begini-begini, mereka syarikat begini-begini, hadis-hadis fitan akhir zaman dan sebagainya. Tapi kalau tidak tidak disusuli dengan tindakan menguatkan kerohanian, bermaksud semuanya sia-sia. Tapi sunatullah dalam alam warna ni kan, tentang apa akan berlaku, tentang sehingga road to kiamat tu tetap akan berlaku tau. Dia tak akan terhenti dengan kitanya alpa dalam memperkuatkan rohani. Roda tetap akan berpusing, berputar. Maknanya plot-plot akhir zaman tetap akan menuju ke arah ke arah menuju kiamat. Tetap akan berlaku. Cuma tinggal lagi kita bersama dengan kebangkitan itu ataupun tidak. Orang sembang pasal Imam Mahdi. Orang sembang pasal maknanya lah hal-hal ketenteraan, kekuatan, apa maknanya menguruskan bekalan-bekalan makanan dan sebagainya. Itu semua betul pada tadabbur hadis-hadis akhir zaman. Nampak tak? Tapi semuanya akan jadi sia-sia kalau tidak diawali dengan kekuatan rohani. Maknanya, roda tu berpusing, kita tak bersama dengan putaran kebangkitan Islam tu. Tapi kita akan tertinggal dekat tempat kita. Sebab apa? Syarat untuk kita masuk dalam putaran roda menuju kebangkitan akhir zaman adalah pada kekuatan kerohanian. Kuat rohani pada ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu adakah pembacaan kitab? Bukan. Ilmu tasawuf adalah pada, apa dia? Zikrullah. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyah kama hakaina anifan, dengan niat seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini untuk memperkuatkan kerohanian kita semua insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله 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 العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين لا إله إلا الله 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 أكبر لا إله إلا الله الله حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك آمنت بالله وبما قال الله آمنت بالرسول وبما قال الرسول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من الجن والإنس اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Osman nanti Ustaz akan bagi soft copy yang zikir yang penutup tu, la ilaha illallah haq tu kan. Ada soft copy, lepas tu ada sikit yang Ustaz minta hantar sambungkan. Lepas tu nanti print laminate. Okay, sempena dengan Iran US apa semua bagai ni. Ustaz rasa kita perlu untuk lebih bertumpu untuk SEM ni. Nanti photostate, lepas tu laminate. Nanti setiap kali kelas bawa. Lepas tu nanti lepas kita zikir simple, kalau untuk selawat semua boleh ikut je. Kalau istighfar semua boleh ikut, tahlil pun boleh ikut je. Tapi yang zikir last tu kan, tak semua yang antum tahu kan. Tu nanti maknanya itu edarkan. Lepas tu nanti collect balik. Kita buatlah 50 ke macam tu. Nanti dia punya ni, nanti Ustaz bagi. Kos dia bagainya, bukan dengar tak? Baik. Ustaz akan bagi soft copy. Habis. Jadi harapnya para pelajar yang depan Ustaz ni jelas dan juga dan tuan-tuan perempuan lah yang turut mendengar jelas tentang letak duduk ilmu tasawuf di mana. Ya. Jadi untuk bertasawuf itu caranya disebut tariqah. Bertasawuf itu cara. Cara bertasawuf itu namanya tariqah. Tariqah itu jalan. Ibaratnya cara untuk beribadah dengan bermazhab. Apa ya? Cara untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah iaitu dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, sama je. Okey, untuk framework yang betul memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Framework yang betul, cara yang betul untuk melaksanakan ibadah, mazhab. Kitanya mazhab namanya mazhab Syafi'i rahimahullah. Okey, dan tasawuf, cara bertasawuf namanya tariqah. Tariqah ada berapa? Ada banyak. Jadi tariqah yang Ustaz panjangkan kepada antum yang mendengar adalah tariqah Syatariyah. Habis. Jadi sama ada antum kata nak terima ke tak terima ke, biasa awal siapa saja yang ikut kuliah Ustaz, dia bermaksud maknanya sanad tariqah Syatariyah itu telah dipanjangkan. Cuma tinggal lagi antum je nak download ke tak download. Ustaz dah letakkan dalam Ustaz punya cloud. Ini bukan Cloud9. Cloud9 tu dia macam sneakers tapi tak sedap sangat. Bukan Cloud9. Faham tak? Tahu Cloud9? Tak tahu? Entah ni, berat nanang entah. Entah tahu tak Cloud9? Apa dia? Coklat. Ni jadi Ustaz apungkan sanad tariqah Syatariyah tu maknanya di cloud. Maknanya terpulang pada atasnya antum. Kalau antum kata maknanya saya terima, maknanya apa saja yang zikir yang Ustaz bagi bukannya lafaznya, tapi dia punya kerohaniannya itu. Boleh faham? Jadi antum nanti boleh beramal dengan apa saja amal soleh, baca Quran, zikir hizib baha ke, ataupun al-maksurat ke, tak ada masalah. Apa saja amal soleh yang antum dah biasa amalkan, buat. Tapi dia punya limpahan sanad kerohaniannya itu kalau daripada Ustaz namanya tariqah Syatariyah. Boleh faham? Itu je. Lepas ni jangan lagi kata saya tidak bertariqah. Saya dah tariqah. Saya dah tariqah. Maknanya apa? Maknanya daripada siapa? Tariqah apa? Syatariyah. Daripada mana? Daripada umum yang siapa? Siapa yang bagi? Sebutlah nama. Macam tu. Jangan malu alah lagi nak kata saya tak ada tariqah lah, malu lah, tak sampai masa lagi. Tariqah ni apa? Perlu ke? Ketinggalan zaman lah. Itu zaman Ustaz muda-muda tu boleh. Zaman sekarang maknanya drama akhir zaman, plot akhir zaman semakin lama semakin nyata, terang benderang. Nampak tak? Bermula dengan COVID tahun 2020 sampai 6 tahun ini. Maknanya satu persatu drama akhir zaman tu Allah Ta'ala zahirkan sesuai dengan hadis-hadis petunjuk akhir zaman tu. Nampak tak? Tiba-tiba kita masih lagi tak nak mempersiapkan rohani kita. Tak kena. Faham Bab minyak gelabah Ma'inun. Marah sana sini. Di-share sampai RM6 betul tak? RM6 bang? Betul. Sampai saya tengok dalam TikTok tu. Oi kerajaan. Di-share RM6. Kereta dia ambil pegang kunci kereta ni kan. Dia campak kat
Tong sampah, kunci kereta. Ni semua kereta-kereta diesel. Saya kata kalau tak nak kereta tu bagi saya, tak apa. Dia tambah, nanti dia buat TikTok je tu, masuk tong sampah. Nanti dia kutip balik lah tu. Kan? Bab minyak naik, kelang kabut. Tapi rohani tak naik-naik. Relax je. Maka makhluk laknat syabas. Macam tu je makhluk laknat. Tu maknanya porak perandanya dunia sekarang. Begitu. Tak apalah sekarang ni minyak naik memanglah kita susah. Ustaz pun isi punya bila budi Ustaz dah habis. Bila Ustaz punya budi dah habis, oi. Masak kat tu nak bayar duit minyak tu. Memang susah tu. Kan? Bila kita dah tak berbudi. Faham tak? Faham budi? Ni bukan budi bahasa tu, ni budi minyak tu. Budi bahasa tu lain. Bila isi punya budi dah habis, lepas tu harga minyak biasa. Lepas tu tanya kat pump station, kenapa banyak sangat ni? Cik punya budi dah habis, cik dah tak ada budi dah. Amboi, suka hati ya. Saya cakap dengan budi bahasa, ni bukan budi bahasa ni, budi subsidi ni. Jadi semua orang kelabah mak'inun bila harga minyak naik. Tapi semua orang relax je, rohani tak naik-naik. Tariqah pun tak fikir, zikir pun tak fikir, mujahadah pun tak fikir. Ini semua pagel. Tu pagel. Kegilaan. Pagel he. Ini semua kegilaan. Nampak tak? Jadi cukup-cukuplah kegilaan itu. Mudah-mudahan kita meramaikan lagi. Maknanya orang-orang yang membawa pada kesedaran kerohanian. Faham ya? Jadi dalam kuliah kita, tarikahnya adalah tarikah Syatariah. Amalannya setakat ini. Apa saja amal soleh yang antum biasa buat. Bismillah. Tapi kerohaniannya bersandar kepada tarikah Syatariah yang ambil daripada ustaz. Ustaz ada beberapa tarikah yang lain lagi. Tetapi tarikah yang amat bersebati dengan alam Melayu, okey, dan tarikah yang ustaz dapat izin khusus daripada mursyid ustaz yang seorang, maknanya untuk ustaz kongsikan, namanya Syatariah. Dan ustaz tak segan-segan lagi untuk membawarkan itu. Maknanya terpulang pada antum nak menerima je. Kata tak apalah, tak terima sekarang, takut. Tak apa, nanti ke depan nak terima, download je. Activated. Cuma kalau nak lebih khususi, boleh maklum pada ustaz, saya nak declare begini-begini, itu boleh. Tapi tak mesti. Nampak ya? Tapi jangan sangkut sangat dengan tariqah. Tariqah ni ada rencam-rencam dia, jangan sangkut kat situ. Yang penting terus pergi kepada apa matlamat daripada tariqah tu. Nak bertasawuf. Bukannya nak bincang rencam-rencam tariqah tu pula. Nanti kau tariqah guru siapa, sanad mana, apa. Itu jangan dok sibuk kat situ. Macam korang makan. Korang sibuk tak nak fikir siapa tukang masak? Nak order, dek nak order apa dek? Tom Yam ni tukang masak, nama dia siapa? Ada tanya kat kedai makan? Tak terfikir tanya pun Tak terfikir tanya. Pernah terfikir tak? Lepas ni nak pergi kedai makan, nak tempah makanan, nak tanya siapa tukang masak. Apa tu namanya ada bin ke tak ada? Kalau nama tak ada bin, tak makan. Ada tak? Tak fikir tanya kan? Cik nak makan apa? Tom Yam, settle. Tukang masak siapa? Peduli. Yang penting matlamat dia nak kenal tukang masak ke matlamat dia nak kenyang? Matlamat nak kenyang. Jadi order mesti cepat sampai mesti cepat nak makan, yang penting perut kenyang. Settle tak? Settle. Bab makan memang macam tu. Tapi kalau bab rohani, macam-macam cekadak. Ni bukan cokodok. Ni cekadak tau. Macam-macam hal. Tanya itu, tanya ini, apa bagai. Yang penting amal dia dulu. Bismillah. Yang penting amal yang antum buat tu amal soleh tau. Bukan amal yang bukan-bukan ni. Amal soleh yang ada sandaran pada Quran dan hadis. Al-Maksurat. Biasa kita memang biasa ingat apa? Baca Al-Maksurat. Kubra pun tak apa, surah pun tak apa. Tapi sandaran kerohaniannya nisbah pada tariqah Syatariah. Dia ambil daripada mana? Itu antum tahu ambil daripada mana. Dia ambil pada ustaz lah. Dia faham? Itu tariqahnya. Jadi kalau orang tanya, kenapa kena bertariqah? Sesuai dengan plot akhir zaman. Habis itu mukadimah yang biasanya ustaz akan sebutkan di awal semester kan. Macam tu. Habis, jom kita baca sikit pelan-pelan. Muka surat 48 dah sekarang kita ni. Kalau tariqah tu rasa macam berat sangat, Quran pun rasa macam berat nak baca setiap hari, mak surat pun tak terhafal, 3 bendanya. Lepas solat asalkan ada istighfar, ada selawat, ada syahadah memadai. Berapa kali bismillah lah takat mana yang terluang. Nampak tak? Macam tu.
Habis. Yang penting ada amalan. Niatnya atas mujahadah rohaniyah. Habis. Qala muallif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darani Allahumma amin. Muka 48. Kalau macam kitab yang bersih tulisan Jawi. Kita baca sikit pukul 6 kita berhenti. Pukul 6 dah. 6 minit lebih sikit kita berhenti. Apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu atau berzikir atau bertasbih atau membaca Al-Quran. Sembahyang fardu, berzikir, bertasbih, baca Al-Quran. Doa apa? Doa yang ini. Jom kita baca doa ni sekali lagi. Sebelum cuti hari itu kita dah baca dah. Jom kita baca sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min baina yaday wa nuran min baini yaday wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura a'zama nurin waj'alni nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca maknanya supaya semua kita dapat memahami. Ya Allah, jadikanlah bagiku nur, yang cahaya di dalam hatiku, dan nur di dalam kuburku, dan nur pada pendengaranku, dan nur pada penglihatanku, dan nur di rambutku, dan nur pada kulitku, dan nur pada dagingku, dan nur pada darahku, dan nur pada tulangku, dan nur di hadapanku, dan nur di belakangku, dan nur di kananku, dan nur di kiriku, dan nur di atasku, dan nur di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku nur dan berikanlah kepadaku sebesar-besar nur dan jadikan bagiku nur dengan kemurahan-Mu ya Allah yang Maha Pemurah daripada segala yang pemurah. Apa huraian dekat sini? Kenapa doa ni nur? Maksudnya ibaratnya kalau kita faham nur ni meliputi semua nur kan? Pada setiap benda yang ada pada kita ni, daripada mata, kulit, tulang belulang, daging, semuanya semua dengan nur. Dia ada konotasi nur ala nur. Iaitu apabila semuanya ini kita minta ke Allah Ta'ala, dia bercahaya. Cahaya itu nanti, ini dia punya faham dia, maknawi faham dia. Okey, dengar elok. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang ibadat-ibadat yang kita buat tu kita ikut siapa? Kita ikut Nabi SAW. Maknanya supaya segala ibadat-ibadat kita tu dengan cahaya yang kita minta daripada Allah Ta'ala tu membuatkan kita benar-benar terhubung dengan Nabi SAW di hadapan kita. Di ibarat saja tau. Bila kita katakan Nabi di hadapan kita tu bukan maksud kita sembah Nabi, bukan. Maksud di hadapan kita tu kan bagindalah qudwah kan. Qudwah. Maksudnya kita solat ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Kita baca Quran yang diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi SAW. Maknanya apa saja amal ibadat kita semua ikut Nabi. Itu maksud Nabi di hadapan. Supaya nanti segala ibadat kita itu bila dengan jasad yang telah dicahayakan Allah dengan nur, maka benar-benar menyatu ataupun terhubung dengan nur baginda Nabi SAW. Barulah ibadat itu tidak kosong. Dia bukan hanya semata-mata perlakuan zahir, tapi rohani yang terhubung. Dia tak boleh kata menyatu. Kalau menyatu tu tadi ada takut ada kefahaman yang lain, tak boleh. Perkataan menyatu tu bahaya. Di peringkat awal ni kita sebut apa dia? Rohani yang terhubung. Jadi maknanya rohani kita bila telah diri kita bila telah dicahayakan dengan nur maknawi tersebut, maka terhubung dengan baginda Nabi SAW. Ibadah yang terhubung dengan Nabi SAW, baginda Nabi akan bawakan ke hadrat Allah Ta'ala. Sebab baginda itu rahmatan
lil alamin babu rahmatillah, pintu kerahmatan Allah. Itu status dia. Itu kefahaman dia. Maka itulah signifikan doa ini, yang mana kita minta daripada Allah Taala semuanya nur. Maka pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali rahimahullah taala nyatakan bahawa dan terjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, okey, maknanya lepas dah baca doa ni terus pergi kepada ibadah-ibadah yang terfokus. Sebab apa? Sebab nak perihalan keterhubungan itu. Maka kalau sama ada sembahyang fardu, berzikir, bertasbih atau membaca Al-Quran. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan, di ketika itu maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Maknanya ini sementara menunggu azan. Maksudnya kita datang awal waktulah ke masjid menunggu azan. Sementara menunggu azan kita membaca doa ini, kemudian kita membuat apa ibadah yang mana yang sempat. Cumanya yang Ustaz nak terangkan pada petang ini sikit adalah kenapa doa ini semuanya minta nur. Jawapannya adalah supaya ibadah yang membuatkan kita terhubung dengan Rasulullah SAW. Itu tulis. Ibadah yang mempenghubungkan kita dengan Rasulullah SAW. Itu baru ada makna. Baru ada makna. Ibadah yang memperhubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Contohnya macam ni, analoginya macam ni. Antum tak daftar subjek subjek tauhid misalnya. Tapi antum masuk dewan exam. Ambil jawab exam. Lepas tu dapat markah. Lepas tu markah tu layak dapat A. Tapi transkrip keluar tak tauhid tu? Tak keluar. Sebab apa? Sebab lupa daftar. Lupa daftar. Lepas tu ada kesilapan pula di kalangan urus dia. Sepatutnya lupa daftar, tak ada meja dekat dewan exam. Betul tak? Dia kena daftar dulu. Kalau tak daftar, tak ada meja. Tapi kesilapan orang urus dia itu maknanya antum pun dapat juga masuk exam. Ni berlaku. Pernah berlaku. Tapi bukan undergrad, yang postgrad. Sebab postgrad tu dia sistem dia ada yang manual. Jadi masuk ambil exam. Tapi nama tak ada dalam sistem. Rupanya dia tak mendaftar. Tapi dia ambil exam, dapat markah sebagainya. Dia tak mendaftar. Jadi markah tu kalau ikut grade dapat A. Tapi dia tak daftar. Dapat tak A tu? Tak dapat. Jadi apa maknanya? Tak ada makna. Sebab apa? Dia tak terhubung dengan subjek tu. Macam mana cara nak dia membuatkan dia terhubung dengan subjek tersebut? Dia kena daftar. Okay, walaupun dia datang kuliah setiap hari, dia buat assignment, dia datang exam, semua komplit. Tapi rupanya dia tak daftar. Salah nombor kod daftar subjek yang lain. Maka subjek itu dikirakan tiada. Tak ada apa-apa makna. Satulah ibaratnya solat kita yang tidak ada nur. Ibarat tidak ada perkenalan. Nabi SAW tak kenal kita dan kita pun tak tahu hala ke mana ibadah kita tu. Boleh faham? Itulah menyebabkan sekarang ni kalau kita kata kenapa ramai orang makin lama makin meninggalkan solat, rasa macam tak ada apa-apa pun tak bersolat, sebab dia tak tahu hala tuju solat tu nak pergi mana. Kalau dapat 4 flat, hala tujunya nak dapat anugerah dekan. Kemudian dapat bila akhir tahun PNGK dia dapat first class, hala tuju dia pun dapat beasiswa. Okay, dapat convert PTPTN kepada beasiswa. Ada hala tuju. Tapi solat, itu akhirnya solat ni menjadi picisan. Nanti dulu lah. Lepas ni dah solat. Lepas tu Allah dah terlepas lah. Tak apalah, qada je lah. Jadi macam ringan-ringan je. Sebab apa? Tak tahu hal tuju solat. Sebab tidak merasai terhubung tu. Kita tak ada cahaya dan Nabi tak recognize kita, kita tak recognize Nabi. Ini bahasanya. Nampak tak? Sebab tidak ada nur ala nur. Itulah signifikan doa minta Allah Ta'ala mencahayakan diri kita. Sehingga didetailkan pada mata, pada daging, pada kulit, tulang belulang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab supaya ada connection itu. Ada hala tuju. Biar solat kita biar ada hala tuju. Ibadat kita biar ada hala tuju. Jadi kalau antum tak dapat nak ingat lafaz satu demi satu doa ni pun, atas makna cukup dah. Ya Allah, cahayakan diriku zahir dan batin, sumurkan diriku dengan cahaya, supaya dengan cahaya ini hala tujuku kepada cahaya yang pada Nabi SAW, dan Nabi SAW akan membawa kita ke hadrat Allah Ta'ala. Maka berlakulah benar-benar keterhubungan, kehambaan dan pengabdian kepada Ar-Rahman. Habis. Di situ baru Islam akan kembali bangkit dengan kerohanian yang diperkuatkan. InsyaAllah.
Okey, itulah saja untuk petang ni. Sebagai mukadimah yang panjang dan kita baca sikit doa ni. Dan sebenarnya sebelum cuti baru ni kita doa, kita huraikan banyak lagi ni. Dekat mana disimpan tak tahu lah. Sebab tak apalah, dekat mana yang bahagian tu masing-masing. Okey ya. Ustaz risau antum salah faham. Yang dikatakan Nabi di depan itu bukannya depan betul-betul ya, pedoman. Jadi segala ibadat kita ni kena dipusatkan terhubung dengan Nabi SAW. Mungkin ada antum tertanya-tanya, Ustaz, kita niatkan lillahi ta'ala. Kenapa Nabi ke depan pula? Kenapa fokus pada Nabi pula? Sebab apa? Niat memang lillahi ta'ala. Cara melakukan niat tersebut dengan apa yang Nabi ajarkan. Nampak tak? Jadi waktu ibadat tu ingat siapa? Ingat Allah ke ingat Nabi? Jawapannya ingat Allah melalui keterhubungan dengan Nabi SAW. Sebab Nabi tu asbab barakah dan syafaat baginda, benar ingatan kita kepada Allah. Dalam tasawuf, apa saja statement yang mengatakan bahawa saya ingat Allah, tetapi tidak ada padanya kecintaan dan keterhubungan dengan Rasulullah SAW, statement dia ingat Allah Ta'ala itu dipertikaikan. Nampak tak? Dalam naratif tasawuf, nyata benar ingat Allah adalah dengan barakah dan syafaat Rasulullah SAW. Maknanya sebelum benar kita kata ingat Allah, mesti melalui apa dia? Pintu keterhubungan dengan apa dia? Dengan Nabi SAW terlebih dahulu. Maka mana mungkin kamu ingat Allah tapi kamu tinggalkan solat? Boleh faham? Kalau kamu bersolat, walaupun kamu tak ingat Allah semasa kamu bersolat, kamu diperkirakan dalam ingatan kepada Allah dengan syafaat Nabi SAW. Sampai kata, saya tak bersolat Ustaz, sebab apa? Solat pun saya lupa Allah. Saya tak solat, saya lebih ingat Allah Ta'ala. Gitu. Kalau bahasa-bahasa macam tu berlaku tak? Berlaku. Orang tinggalkan solat tapi mendakwa dia ingat Allah. Nampak tak? Okay. Itu semua dusta dan palsu. Itu hanya khayalan, bisikan, dongengan akal dia. Tapi kalau dia bersolat, walaupun tak khusyuk macam mana pun, tapi dengan faham yang kita bincang pada petang ni, solat itu sebagai satu bentuk kepatuhan untuk terhubung balik dengan baginda Nabi SAW. Kita sedar kita solat ikut cara siapa? Ikut cara Nabi SAW. Maka ada kepatuhan tak? Ada. Ada keterhubungan tak dengan Nabi SAW? Ada. Ada kefahaman bahawa aku solat dengan ikut Nabi SAW? Maka di situ Nabi yang akan menyambungkan ingatan kepada Allah Ta'ala. Apa tak? Diperkirakan tetap dalam benar ingat Allah Ta'ala. Jadi pendek kata, macam mana cara nak ingat Allah Ta'ala? Dengan bertekun dalam syariat. Tulis. So nanti akan ada fitnah-fitnah dalam dunia tasawuf ini. Meninggalkan syariat dengan alasan sebab dah mencapai wusul dan sebagainya. Maka kita kena daripada awal lagi kita kena benteng bahawa cara benar untuk ingat Allah adalah bertekun dengan syariat Rasulullah SAW. Cara yang benar untuk ingat Allah adalah bertekun dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan huwa ahluhu. Barakallahu fikum. Aqulu qali hadza astaghfirullah azim wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan satu nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.